Adakah sama kagum dengan sokong? Bolehkah sokong tak boleh kagum ataupun boleh sokong jangan kagum? Para penonton, kita akan kupas lepas ini persoalan Khomainisme yang juga dikritik hebat oleh almarhum Said Hawa. Kata tulisan almarhum Said Hawa di dalam bukunya Khomainisme, Kejanggalan Akidah dan Pendirian Politik. Panjang buku ini, tetapi di penutupnya saya cukup terkesima. Dia kata sesiapa yang menyokong, apatah lagi menolong dan bekerjasama dengan Khomeini serta gagasan Khomeini, baik dari aspek akidahnya maupun politiknya adalah pengkhianatan kepada Allah dan Rasul. Malah oleh almarhum Khomeini kata, selepas menyempurnakan tulisan itu, Said Hawa berikrar di hadapan Allah bahawa bila berlepas daripada sesiapa sahaja yang mahu terus-menerus menyokong Khomeini dan revolusinya. Komen Ustaz Aizam. Ya, ini sebenarnya sangat penting kita betul-betul faham bagaimana seorang pimpinan gerakan Islam yang tertinggi di dalam satu, kita katakan, gerakan Islam yang bukan berperingkat di peringkat tempatan, bahkan di peringkat antarabangsa, sehingga boleh kita katakan cawangannya wujud di seluruh dunia. Ikhwanul Muslimin diketahui ramai. Almarhum Fadilatul Syekh Said Hawa rahimahullah, yang mana dia telah menukilkan satu buku yang cukup penting untuk kita faham dalam konteks kita bercakap tentang permasalahan Khomainism. Dan saya tertarik bila pada mukaddimah tadi Saudara Amin menyebut tentang orang yang mengkagumi seseorang seperti Khomeini, tidak memberi apa-apa masalah sebenarnya, sebab hanya sekadar untuk kagum, sekadar dia itu seorang pemimpin. Saya suka nak mengatakan bahawa bagaimana kita kena bezakan dalam keadaan kita mengambil sesuatu yang tidak berkaitan dengan agama, soal-soal keduniaan, soal-soal kepimpinan yang tidak mempunyai unsur-unsur keagamaan, itu mungkin kita boleh letakkan di bawah konsep yang disebut oleh Nabi SAW, al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah satu barang yang hilang bagi orang yang mukmin. Itu kita boleh dapat daripada sesiapa sahaja. Kita nak ambil teknologi daripada barat, kita kagum dengan ciptaan baru mereka, itu pandang no problem. Jepun, ya, ke timur. Jepun dan sebagainya, tak kira pemikir barat pun boleh kita ambil kalau sekiranya sesuatu itu tidak berkenaan dengan agama, dan ada hadis Nabi memuji Rom. Ya, ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan agama, Nabi SAW sendiri mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ala man yukhalil. Sesungguhnya agama seseorang itu adalah bergantung kepada siapa dia berkawan. Maka kamu kena melihat dengan siapa dia bersahabat. Kalau dalam soal kita nak memperjuangkan Islam, kita nak memasakkan akidah perjuangan, kita nak membina suatu empire Islam, maka ini kita tak boleh melihat kepada orang yang rosak akidahnya. Dan kerana itulah Fadilatul Syekh almarhum Syekh Said Hawa menulis kitab ini, supaya aktivis gerakan Islam dan gerakan-gerakan Islam yang wujud pada ketika itu, yang kita sedia maklum pada tahun 70, tahun 80 sedang berlakunya kebangkitan Islam di seluruh dunia, tidak tersasar daripada matlamat mereka yang asal, nak membangunkan Islam di atas akidah yang suci. Kita bimbang seperti yang dibimbangi oleh Fadilatul Syekh almarhum Syekh Yusuf Syekh Said Hawa ini berlaku. Itu sebabnya Syekh Said Hawa bila dia melihat berlakunya revolusi tahun 79 dan aktivis gerakan Islam menjadikan seolahnya gerakan Syiah yang wujud di Iran itu seperti kiblat untuk dijadikan model kebangkitan Islam mereka. Dan Said Hawa juga mengkagumi awalnya mengkagumi, dan dia sendiri dijemput oleh pihak Iran, dan akhirnya dia pergi ke sana dan dia melihat sendiri bagaimana cara peribadatan, akidah yang dipegang oleh ketua revolusi itu sendiri Al-Khomeini, dan macam mana syariatnya dijalankan dan pendirian politik yang dimainkan oleh Khomeini. Dan akhirnya maka dia mengarang kitab yang bertajuk Al-Khomainiyah Syudzuzun fil Aqaid, Syudzuzun fil Mawaqif. Khomainism, bagaimana keraguan, kejanggalan pada akidah dan kejanggalan pada pendirian politik, dan dibahaskan di dalam kitab ini begitu detail. Terutama yang utama dibahaskan oleh Syekh Said Hawa ialah berkenaan dengan akidah pimpinannya. Bagaimana seorang manusia yang dikatakan sebagai model, sebagai khalifah, yang seolahnya khalifah, bagaimana melihat akidahnya begitu hancur, binasa, dan tak boleh langsung untuk kita pegang. Dan dibawakan contoh-contoh tulisan Khomeini daripada kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah, daripada kitabnya Kashful Asrar, macam mana dalam kitabnya itu dia boleh mengutuk, mencaci, memaki khalifah Islam.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab. Di mana kedudukan Sayyidina Umar Al-Khattab dan Sayyidina Abu Bakar nak dibanding dengan Khomeini? Adakah Khomeini lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar? Itu yang digambarkan oleh Khomeini dalam kitab Kashful Asrar dan Hukumatul Islamiyah, membawa pandangan-pandangan yang penuh dengan kesyirikan, sehingga dia mengatakan bahawa fa inna lil imami maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Membawa akidah yang rosak, mengatakan imam itu kedudukannya sangat tinggi, tak boleh dicapai oleh malaikat, tak boleh dicapai oleh para nabi yang diutuskan. Jadi adakah akidah yang seumpama ini nak kita jadikan sebagai model ikutan kita? Maka disebabkan itulah maka Syekh Said Hawa dia telah menulis kitab ini, dan saya suka nak bacakan apa yang disebut oleh Syekh Said Hawa dalam bahasa Arab. Ustaz Amin. Okey. Terus pada kalau kita usulnya, lihat, asalnya. saya teruskan muka surat 53, sebab kalau baca kod Melayu kan orang kata ni tipu. Ini mungkin dipalsukan, tidak. Ini kalam Syekh Said Hawa sendiri disebut dalam muka surat 53 dalam kitabnya tadi. Dia kata faya syabab hadhil ummah tatalla'u ila daulatil haqq wal quwwati wal hurriyyati. Dia kata wahai pemuda-pemuda umat ini, hendaklah kamu bercita-cita untuk negara yang hak, negara yang benar, daulah yang benar, yang kuat, yang bebas. Wala taqdi'annakumul Khomainiyah, dan jangan kamu tertipu dengan Khomainism. Fahiya daulatul batil, dia adalah merupakan negara yang batil, wal inhitat wal ubudiyah, merupakan negara yang hancur, yang merupakan negara perhambaan. Wahya audatun bil ummatil islamiyyah ilal wara, dia adalah merupakan mengembalikan umat Islam ke belakang. Kalau kita mengambil model seperti yang dibuat oleh Khomeini, ini membelakangkan umat Islam itu sendiri ilal war wa kafal Khomainiyah fadhiha safaqatis silah ma Israel wa ta'awunuhal kamil ma'ha wa fatilka alamatun ala annahu lan yakhruja an Iran asy-Syiah illa ad-dimar wal wala li a'da'illah. Dan dia mengatakan, dan cukuplah kita melihat bukti Khomainiyah ini rosak ialah dengan persepakatan, persenjataan yang mereka lakukan dengan Israel, kerjasama yang begitu rapat yang mereka lakukan, dan ini merupakan tanda bahawa Syiah di Iran itu tidak akan menghasilkan melainkan kerosakan, kehancuran, dan juga kesepakatan mereka dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalam daripada Syekh Said Hawa, merupakan seorang tokoh gerakan Islam yang strategis, bukannya orang yang melihat sesuatu hanya pada lapisan luarnya sahaja, tapi melihat 3-4 lapis. Maka dia memberikan pesanan kepada semua aktivis Islam, gerakan Islam di dunia, supaya jangan terpedaya dengan gerakan Khomainism yang digagaskan oleh Khomeini di Iran. Jadi sebagaimana kita wajibkan baca buku Junullah wa Tahtitan dalam usrah-usrah, buku ini juga boleh dijadikan rujukan untuk usrah. Dan